Itulah yang dimaksudkan, bukan ubat, yang ni penawar. Sebab itulah Nabi SAW kan dia doa minta syifaan la yughadiru saqaba, iaitu penawar yang tidak meninggalkan sebarang penyakit lagi. Tak ada tinggal, sakit baki dia pun tak ada. Itu makna ubat ataupun penawar yang sebenar mengikut Nabi. Iaitu bila kita makan ubat tu, ambil ubat tu, penyakit kita tu habis sampai ke akar umbi. Tak ada dah, sungguh tak ada. Itu baru penawar. Dia kena doktor Islam ni matlamat, dia duduk situ. Kalau bawa hilang sebentar, itu bukan hilang lagi, bukan sembuh orang panggil. Nak kata gapo tak tahu, siar sebentar lah. Kita kata siar sebentar, ataupun berubah tempat, berubah rupa penyakit saja. Sebenarnya tidak siar, lagi teruk lagi. Maka ubat gatal sebab dadah tu tak garu lah. Tapi lepas pada tu makan banyak-banyak jadi lelah. Dia kata tak ada kena-mengena tu, padahal ada kena-mengena. Itu makna ubat yang meninggalkan saqam, penyakit lain pula. Itu bukan ubat sebenar. Ubat sebenarnya tidak meninggalkan sebarang penyakit yang lain. Tak ada. Mana habis terus, tak ada. Hak tu. Dan ubat awak lagu ni Nabi SAW kata ada. Setiap penyakit ada ubat, cuma kita tak jumpa. Itu je lah, ada. Cuma kita tak jumpa. Tak jumpa tu nak hikmat Allah SWT lah, nak suruh manusia ikhtiar. Ada ikhtiar, usaha dia tu ada nilai dia. Patutlah orang bagi pitih kepada dia, beli ubat dengan dia. Dia pergi cari dalam hutan, payah gitu. Ataupun dia kena proses gini-gini, payah. Dia kena mengaji, dia kena banyak kali lah. Jadi padahlah kalau kita nak beri ke dia, itu hikmatnya. Antara hikmat gitulah. Kemudian bab menyatakan semua yang direndam, yang dibuat daripada buah kurma dan buah anggur, itu dipanggil khamr. Minggu lepas kita sudah bincang dah tentang khamr. Mengikut Imam Abu Hanifah yang dia kata khamr itu daripada hak ni dua jenis ni. Ni lah, ni bab ni boleh dikatakan hadis ni hak dia belakang. Sebab tu dia kata al-khamru min hataini syajaratain. Kalau kita kata arak payah juga kan, tak tepat. Khamru dalam bahasa Arab, khamru itu daripada dua pokok ni. Baru ni kita bincang panjang dah berkenaan dengan gapo khamr dan hukum-hukumnya mengikut ulama-ulama. Baru ni bincang dah. Mengikut Imam Abu Hanifah, iaitu buah anggur yang metah, yang direndam itu, hak tu memang jadi khamr. Ataupun hak kita panggil tilak baru ni, sakar dan naqi', zabib. Tu semua tu hak 4 perkara tu termasuk di dalam khamr. Baru ni kita sudah bincang dah kan, mengikut Imam Abu Hanifah gitulah. Tetapi dalam 4 perkara tu 3 perkara tidak kena had, cuma haram, dosa minum. Kalau tak mabuk tidak kena had. Hak 3 perkara, iaitu apa dia? Tilak, sakar dan naqi', zabib. Baru ni kita sebut. Hak kena had betulnya bagi dia yang betul-betul kham, menepati istilah Quran. Hak betul-betul ialah yang diperbuat, arak yang terjadi daripada buah anggur yang metah direndam. Siapa jadi arak? Hak tu haram, dosa besar, najis, dan kena had, kena sebab. Kena sebab. Mabuk kau tak mabuk, kau sikit kau banyak, kau tak boleh berlaku. Tapi kalau hak ni, hak 3 lagi ni, mengikut Imam Abu Hanifah memang haram juga, najis juga. Minum sikit pun haram juga. Tetapi had itu tidak kena. Hukum yang sebab 40 macam tu tak kena. Kalau tak mabuk, kalau mabuk kena juga. Sebab apa? Sebab hak daripada 2 pokok ni, hak jelasnya khamr itu dalam bahasa Arab tu makna dia ambil daripada buah anggur
Dalam hadis ni ada sebut juga inabah, buah anggur. Hak tu sabit berdasarkan Quran, berdasarkan apa nama ni, nas yang qat'i. Dengan sebab itu kena berlaku najis, apa ni, hasil hasanin, haram. Lepas tu kena sebab mabuk, apa ni, mabuk kau tidak mabuk, kau kena sebab berlaku. Hak lagu tu. Adapun hak buah kurma ni, kedua pokok kan, satu lagi pokok kurma. Hak tu tak ada berdasarkan Quran dalam bahasa Arab, hak asal tak ada. Bukan hak tu. Tapi oleh kerana Nabi ada sebut, maknanya subut dia tu tidak qat'i, tidak ada berdasarkan Quran dan bahasa Arab hak asal. Cuma secara majas, dan Nabi SAW ada sebut, kita terima juga. Tetapi nak hukum tak boleh, sebab ada syubhah lagi. Sebab ini hadis ahad, bukan mutawatir. Supaya Quran tu bukan lagu tu. Jadi berdasarkan hadis ahad, kita terima hak ni orang panggil khamr juga, tetapi bukan khamr hakiki, tapi khamr majazi. Oleh kerana Nabi ada sebut gini, ya, kita terima hak ni. Maknanya dia ni haram, tak boleh, tapi tidak kena had kalau selagi tak mabuk minum hak tiga ni. Lepas tu hak baki lagi tu baru ni kita sudah bincang dah kan, panjang dah. Gitulah. Inilah asas bagi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan hak daripada dua jenis pokok ni memang itu berdasarkan hadis dikatakan kham. Dia pakai hak ni. Kalau ada hak lain dia tak pakai. Dia sebab dia kemah hak ni. Ada lagi akan datang, kita akan jumpa lagi hak daripada bahan lain pun dipanggil kham juga, haram juga. Dia tak sih. Hak tu tak sih. Hak ni hak paling kemah. Sebab apa? Lari daripada makna asal dia. Makna asal kham itu hak tadi je, buah anggur tu lah. Dan hasilnya daripada perbahasan ni, baru ni kita sudah bicara, pergi kepada alkohol, pergi kepada macam-macam lagi. Itulah akibat dia ni. Bagi orang yang kata semua arak tak boleh berlaku, maka alkohol tak boleh berlaku. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh berlaku, najis. Daripada apa bahan pun, daripada buah anggur ke, buah kurma ke, buah lima ke, buah gapo pun, hak tidak makanan ke, daripada minyak petrol ke, gapo ke, tak boleh berlaku. Nak pakai bubuh dalam air wangi pun tak boleh juga, sebagai bahan apa namanya untuk penahan ke, tak boleh. Dalam makanan lebih-lebih lagi tak boleh, dah muka haram, najis tak boleh. Baru ni kita sudah sebut dah. Tetapi kalau mengikut mazhab lain, ada caranya. Gitulah. Kesemua hadis-hadis ni boleh katakan serupa, cuma lafaz dia saja tidak serupanya. Itulah. Ini hadis menjadi pegangan kepada Imam Abu Hanifah. Sebab dia nak kena hak-hak ni berat. Sakit orang, menyayang kat orang, dia kena jelas benda tu. Berdasarkan hadis yang lagu ni, walaupun sahih. Sebab tu kena ingat, walaupun sahih, tapi hadis ini hadis ahad, masih ada lagi syubhat. Masih ada lagi syubhat. Syubhat apa dia? Syubhat ahad dia tu. Walaupun kata sahih, kalau kata hadis dia ada mungkin silap, salah silap. Ada mungkin keliru perawi kau apa kau boleh jadi. Nak pukul kan 40 rotan berat. Sedangkan Nabi SAW kata dan idra'ul hudud bisyubhat, elakkan pelaksanaan hukum hudud dengan adanya syubhat. Apa saja syubhat. Sekarang ni sudah ada syubhat. Sebab dia tak sahih tu. Dari segi haram juga, dia bukan haram juga, najis juga. Dia bukan najis juga. Sikit banyak pun tak boleh juga, ada sepatutnya je. Cuma dari segi kena hak tu dak, kalau tak mabuk. Kalau mabuk kena hak juga. Itu beza dia daripada orang lain. Beza dia daripada orang lain. Mazhab Imam Abu Hanifah ni kalau dalam bab hudud ini, dalam bab jenayah ni, dia memang halus benar. Banyak perkara yang molek lah. Kalau kita pakai, sebab tu kalau hukum negara mana-mana, negara Islam dulu zaman Uthmaniyah Turki, pakai mazhab mana? Hanafi. Uthmaniyah Turki itu mazhab Hanafi. Rujukan dia dalam undang-undang dia ni Majallatul Ahkam Al-Adliyah. Tebal. Itu rujukan dia. Supaya juga zaman Kesultanan Mughul di India pakai mazhab Hanafi. Rujukan utamanya Fatawa Alamgiriyah.